Anda telah berada dalam perjalanan ini untuk sekian lama. Anda membaca, belajar, bermeditasi, mencari jawapan. Anda berusaha keras untuk menjadi versi diri anda yang lebih baik, lebih sedar, lebih tercerahkan. Anda percaya ada satu destinasi di penghujung jalan ini, satu keadaan di mana semua penderitaan akan berakhir dan anda akan akhirnya merasa lengkap. Tetapi bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa keseluruhan perjalanan ini, keseluruhan pencarian ini adalah sebab utama mengapa anda masih merasa tidak lengkap? Bagaimana jika tindakan mencari itu sendiri adalah penghalang terbesar kepada apa yang anda cari? Naratif kerohanian tradisional menceritakan kisah seorang individu yang rosak dan terpisah yang perlu melalui pelbagai ujian dan amalan untuk mencapai keadaan kesempurnaan ataupun penyatuan dengan Tuhan. Cerita ini, walaupun berniat baik, secara dasarnya rosak. Ia mengukuhkan satu pembohongan utama, bahawa anda terpisah dari apa yang anda inginkan. Ia mencipta ilusi seorang pencari dan apa yang dicari. Selagi anda memainkan peranan sebagai pencari, anda secara automatik menolak kebenaran bahawa anda sudah pun memiliki apa yang anda cari. Anda tidak boleh mencari sesuatu yang sudah menjadi diri anda. Tindakan mencari itu sendiri mengesahkan ketiadaannya. Inilah perangkapnya. Semakin kuat anda mencari, semakin anda mengukuhkan kepercayaan bahawa anda belum sampai, bahawa anda masih kurang. Hari ini, kita akan membongkar ilusi ini. Kita akan beralih daripada menjadi orang yang sedang dalam perjalanan kepada menyedari bahawa anda adalah kewujudan itu sendiri, mengalami dirinya sendiri. Untuk memahami kebenaran ini, kita perlu melihat realiti dari perspektif yang paling asas. Apakah satu-satunya perkara yang anda tahu dengan pasti? Anda boleh meragui dunia di sekeliling anda. Anda boleh meragui pemikiran anda, malah anda boleh meragui tubuh anda. Tetapi anda tidak boleh meragui bahawa anda sedar. Kesedaran akan kewujudan anda, pengalaman saya wujud, adalah satu-satunya kebenaran yang tidak boleh disangkal. Inilah titik permulaan kita. Anda bukan seorang manusia yang memiliki kesedaran. Anda adalah kesedaran itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang manusia. Fikirkan tentang ini. Setiap pemikiran, setiap perasaan, setiap imej, setiap bunyi yang pernah anda alami, semuanya muncul dalam medan kesedaran anda. Dunia luaran yang anda lihat sebenarnya tidak dialami di luar sana. Ia dialami sebagai corak tenaga dan maklumat di dalam kesedaran anda. Anda tidak pernah benar-benar menyentuh kerusi. Anda mengalami sensasi sentuhan di dalam kesedaran anda. Anda tidak pernah benar-benar melihat matahari terbenam. Anda mengalami imej dan warna di dalam kesedaran anda. Keseluruhan alam semesta yang anda tahu wujud sebagai satu pengalaman di dalam diri anda. Oleh itu, anda bukan berada di dalam kewujudan. Anda adalah kewujudan. Tiada pemisahan. Anda adalah medan di mana segala-galanya berlaku. Fizik kuantum mula mengesahkan apa yang telah diajar oleh ajaran mistik kuno selama beribu-ribu tahun. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dalam fizik kuantum adalah eksperimen Dewey celah. Apabila saintis memerhatikan zarah seperti elektron, ia berkelakuan seperti zarah pejal di satu lokasi tertentu. Tetapi apabila mereka tidak memerhatikannya, ia berkelakuan seperti gelombang kebarangkalian, wujud di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama. Tindakan memerhati, tindakan kesedaran menyebabkan medan kemungkinan yang tidak terhingga ini runtuh menjadi satu realiti yang pasti. Ini dipanggil kesan pemerhati. Sekarang gantikan elektron dengan hidup anda. Hidup anda pada dasarnya adalah medan kuantum yang penuh dengan kemungkinan tanpa had. Terdapat versi diri anda yang sihat,
kaya, bahagia dan berjaya wujud sebagai satu potensi gelombang sekarang. Terdapat juga versi diri anda yang sebaliknya. Anda sebagai kesedaran yang memerhati, sentiasa meruntuhkan medan kemungkinan ini menjadi pengalaman nyata melalui fokus perhatian dan kepercayaan anda. Masalahnya ialah kebanyakan orang melakukan ini secara tidak sedar. Perhatian anda secara automatik tertumpu pada apa yang anda telah diajar untuk percaya sebagai benar. Anda melihat akaun bank anda dan memerhatikan kekurangan, jadi anda meruntuhkan lebih banyak realiti kekurangan. Anda melihat sejarah hubungan anda yang gagal dan memerhatikan kesunyian, jadi anda mencipta lebih banyak kesunyian. Anda tidak mencipta dari medan kemungkinan yang tulen. Anda mencipta semula masa lalu anda berulang kali. Ini bukan nasib, ini adalah fizik. Cabaran terbesar untuk mengubah realiti anda bukanlah dunia luar. Ia adalah dunia dalaman anda. Neuroscience mengajar kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikendalikan oleh minda separasedar. Minda separasedar anda adalah seperti satu set program yang telah dipasang sejak anda kecil. Setiap pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat, mencipta sambungan saraf di dalam otak anda. Dari masa ke masa, program-program ini berjalan secara automatik. Program seperti saya tidak cukup baik, wang sukar dicari, atau saya tidak layak untuk dicintai bukan sekadar pemikiran. Ia adalah jejak fizikal dalam otak anda dan corak tenaga dalam badan anda. Anda mungkin secara sedar mahukan kelimpahan, tetapi jika program separasedar anda adalah tentang kekurangan, anda akan sentiasa mensabotase diri sendiri. Ini kerana minda separasedar tidak memahami logik atau masa depan. Ia hanya tahu program yang sedia ada. Ia adalah sistem operasi anda. Anda tidak boleh memasang perisian baru pada sistem operasi yang lama dan lapuk. Anda perlu menaik taraf sistem operasi itu sendiri. Anda perlu mengkondisikan semula minda separasedar anda. Dan ini tidak boleh dilakukan dengan hanya berfikir positif. Ia memerlukan anjakan identiti. Anda perlu berhenti mengenal pasti diri anda dengan watak yang dimainkan oleh program-program ini dan mula mengenal pasti diri anda sebagai kesedaran yang memerhatikan program-program tersebut. Anda bukan program itu, anda adalah kesedaran yang sedar akan program itu. Di dalam ruang kesedaran itu terdapat kebebasan untuk memilih. Jadi, bagaimana kita melakukan anjakan ini secara praktikal? Ia bermula dengan menghentikan peperangan dengan realiti semasa anda. Langkah pertama untuk mencipta secara sedar adalah dengan menerima sepenuhnya di mana anda berada sekarang, tanpa pertimbangan. Apabila anda menentang realiti semasa anda memberikannya tenaga. Anda mengunci diri anda dalam corak getaran yang sama. Penerimaan tidak bermakna anda suka atau mahu keadaan itu kekal. Ia bermakna anda berhenti membuang tenaga untuk menolaknya. Langkah kedua adalah memilih realiti pilihan anda dari medan kuantum. Ini bukan tentang mengharapkan atau menginginkan. Menginginkan sesuatu bermaksud anda tidak memilikinya. Sebaliknya, anda perlu membuat keputusan. Keputusan yang tegas. Anda memutuskan, ini adalah siapa saya sekarang. Anda memilih versi diri anda yang sudah sihat, kaya atau dicintai. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Pemikiran dan perasaan anda secara literal menghantar isyarat kimia kepada sel-sel anda. Dengan merasakan perasaan realiti pilihan anda sekarang, anda mula menghantar isyarat baru kepada badan anda. Anda mula mengubah ekspresi genetik anda untuk sepadan dengan realiti baru itu. Anda menjadi versi baru diri anda pada tahap selular. Ini membawa kita kepada peranan masa dan keinginan.
kita telah diajar untuk melihat masa sebagai satu garisan lurus. Masa lalu, masa kini, masa depan. Oleh itu, kita menetapkan matlamat di masa depan dan berusaha untuk mencapainya. Tetapi dari perspektif kuantum, semua kemungkinan wujud serentak pada masa kini yang abadi. Masa depan yang anda inginkan bukanlah sesuatu yang perlu anda cipta. Ia adalah sesuatu yang perlu anda pilih dan selaraskan dengan getaran anda sekarang. Apabila anda menginginkan sesuatu, anda sebenarnya sedang mencipta pemisahan masa. Anda mengatakan, saya di sini dan apa yang saya mahu ada di sana di masa depan. Ini mengekalkan anda dalam keadaan kekurangan. Keinginan sejati bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah isyarat dari diri anda yang lebih tinggi, dari medan kesedaran yang tidak terhingga itu. Ia adalah bisikan yang memberitahu anda, "Hei, versi realiti ini tersedia untuk anda sekarang. Anda hanya perlu menuntutnya." Tugas anda bukanlah untuk memikirkan bagaimana ia akan berlaku. Itu adalah kerja alam semesta. Tugas anda adalah untuk hidup dari penghujungnya. Rasakan perasaan lega, gembira dan bersyukur seolah-olah keinginan anda sudah pun menjadi kenyataan. Kenapa? Kerana dalam medan kuantum, ia sudah pun menjadi kenyataan. Dengan merasakannya sekarang, anda menyelaraskan frekuensi tenaga anda dengan frekuensi realiti itu, membolehkannya untuk muncul dalam pengalaman 3D anda. Anda tidak menariknya. Anda membenarkannya. Anda tidak mengejarnya, anda menjadi padanannya dari segi getaran. Amalan harian untuk mengintegrasikan kebenaran ini adalah sangat mudah. Tetapi tidak semestinya mudah. Ia memerlukan anda untuk mengalihkan perhatian anda daripada cerita yang dimainkan oleh minda anda kepada kesedaran yang senyap di latar belakang. Luangkan masa setiap hari, walaupun hanya beberapa minit, untuk duduk diam dan hanya memerhatikan. Perhatikan pemikiran anda datang dan pergi seperti awan di langit. Perhatikan sensasi dalam badan anda. Perhatikan bunyi di sekeliling anda. Tetapi jangan terperangkap di dalamnya. Terus kembali kepada peranan sebagai pemerhati yang senyap. Siapakah yang sedar akan semua ini? Itulah diri anda yang sebenar. Setiap kali anda mendapati diri anda terperangkap dalam kebimbangan, ketakutan atau keraguan, tanyakan pada diri sendiri. Siapakah yang sedar akan perasaan ini? Dengan serta-merta, anda mencipta ruang. Anda beralih daripada menjadi watak dalam drama kepada menjadi penonton yang melihatnya di atas pentas. Dari ruang ini, anda mempunyai pilihan. Anda boleh terus memberi tenaga kepada cerita lama, atau anda boleh memilih untuk merasakan perasaan dari realiti baru anda. Letakkan tangan anda di hati anda, tutup mata anda dan tanya, bagaimana rasanya jika saya sudah pun menjadi orang yang saya ingin jadi? Rasakan perasaan itu dalam setiap sel badan anda. Lakukan ini dengan kerap. Jadikan ia amalan utama anda. Anda secara aktif melatih semula otak dan badan anda untuk hidup dalam realiti baru sebelum ia muncul. Keraguan pasti akan timbul. Minda ego anda yang terbiasa dengan cerita pencarian dan perjuangan akan memberitahu anda bahawa ini tidak masuk akal. Ia akan menunjukkan bukti dari realiti 3D anda dan berkata, lihat, tiada apa yang berubah. Ini adalah ujian terbesar. Adakah anda akan percaya kepada deria anda yang terhad, yang hanya dapat melihat game masa lalu? Atau adakah anda akan percaya kepada kebenaran yang lebih tinggi, bahawa anda adalah kesedaran yang mencipta? Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Itu hanya akan memberikannya lebih banyak kuasa. Sebaliknya, perhatikan ia. Lihat keraguan itu sebagai satu lagi awan yang lalu di langit kesedaran anda. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut, kembalikan fokus anda kepada perasaan realiti pilihan anda. Ingat,
Anda tidak cuba untuk menyingkirkan pemikiran negatif. Anda hanya memilih untuk tidak memberikannya perhatian. Tenaga mengalir ke mana perhatian pergi. Dengan secara konsisten mengalihkan perhatian anda kepada keadaan yang anda inginkan, anda secara beransur-ansur melenyapkan corak tenaga lama dan membina momentum untuk yang baru. Bertahan dalam anggapan bahawa keinginan anda telah dipenuhi adalah kunci. Walaupun segala-galanya di luar sana menjerit sebaliknya, anda perlu setia kepada realiti dalaman anda. Kerana realiti dalaman sentiasa mendahului realiti luaran. Perjalanan ini bukanlah tentang menjadi sesuatu yang anda belum jadi. Ia adalah tentang menanggalkan semua kepercayaan dan identiti palsu yang menghalang anda daripada melihat siapa anda sebenarnya. Anda bukan nama anda, bukan pekerjaan anda, bukan masa lalu anda, bukan juga badan anda. Anda adalah kesedaran yang tidak berbentuk, tidak terbatas dan abadi. Di dalam diri anda terkandung semua kemungkinan yang pernah wujud atau akan wujud. Anda adalah pencipta dan ciptaan, penari dan tarian. Berhentilah mencari di luar diri anda. Berhentilah berharap untuk masa depan yang lebih baik. Semua kuasa yang anda perlukan ada di sini, sekarang, di dalam keheningan kesedaran anda. Tugas anda adalah untuk menyedari kebenaran ini, untuk hidup daripadanya, untuk berhenti menjadi seorang manusia yang mencari pengalaman rohani dan mula menjadi kesedaran rohani yang sedang mengalami pengalaman manusia. Anjakan ini mengubah segalanya. Daripada berjuang, anda mula mengalir. Daripada kekurangan, anda mula mencipta dari kelimpahan. Daripada mangsa keadaan, anda menjadi pencipta realiti anda yang berdaulat. Hentikan pencarian, hentikan usaha. Hanya jadi. Kenali keheningan di sebalik bunyi bising, kesedaran di sebalik pemikiran. Itulah rumah, itulah kebenaran. Anda sudah pun sampai. Anda sentiasa begitu. Sekarang hiduplah dari kebenaran itu. Pilih realiti yang anda inginkan, bukan kerana anda memerlukannya untuk merasa lengkap, tetapi kerana sebagai pencipta yang tidak terbatas, mencipta adalah sifat semula jadi anda. Pilih, rasakan dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya di sekeliling kesedaran baru anda.